Rupanya nasi gini sedap betul tau. Korang pernah cuba tak? Kalau belum pernah cuba lagi, korang memang kena tengok video ni sampai habis dan save lah video ni kan. Makan dengan kari ayam pekat-pekat kuahnya kan. Sedapnya. Jom kita start. Bahannya 2 cup beras basmati yang dicuci bersih kemudian kita rendam selama 15 minit saja. Bahan wajib kenalah ada minyak sapi 2 hingga 3 sudu besar kita cairkan. Bahan tumisan 4 sekawan. Biji bawang merah besar dihiris. 2 batang serai diketuk. Daun pandan, cili merah ataupun cili hijau. Dan wajib ada daun salam ataupun bay leaf ni. Ghee ataupun minyak sapi tu dah panas, dah cair tu, kita masukkan bahan-bahan yang kita nak tumis tu, kita tumis kejap. Kemudian kita masukkan bawang putih dan juga halia yang dah ditumbuk. Saya pakai dalam 3 hingga 4 ulas bawang putih dan juga seinci halia. And then masukkan setengah sudu besar garam. Lepas tu kita masaklah sampai dah garing sikit tu. Dalam periuk nasi kita masukkan beras basmati yang kita dah toskan airnya dan masukkan bahan-bahan tumisan tadi. Untuk sukatan air kita pakai cup beras yang sama ya. Lepas tu kita masukkan 3 cup. Masukkan sedikit serbuk kunyit nak bagi warna kuning tu cantik. Dan kita kacau-kacau. Dan kita masuklah ke dalam rice cooker dan masaklah macam kita masak nasi biasa. Bila nasi tu dah masak, kita biarkan selama 10 minit. Nasi tu jangan diusik-usik ya. And then barulah kita gembur-gemburkan. And tada! Siap dah nasi ghee. Senang je kan resepi ni dan semua bak wangi satu rumah. Yang penting nasi lembut, berderai elok ya. Nasi ghee ni sedap betul, rasa light-light dan tak muak ya makan dengan kari ayam tu. Sedapnya. Selamat mencuba.